Lungo meloko gowo rondo. Ojo lali karo anake. Yutem Bukit Nibong ora lah ado. Sampai mangsane ketemu meneh. Faham tak? Faham tak? Tak faham. Tak faham Google. Salam. Salam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sorry lah, terlambat sikit je. Terima kasih dah mengizinkan kami. Tapak di kampung Datuk ni. Bilahatil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kubur muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat syiril al-Fatihah. A'udzu billahi Tun Ai Molid. Pegawai-pegawai Aturan Kampung Pai Dalam ni kena cakap Jawa. Saya berucaplah cakap Jawa, terpulanglah pada tuan-tuan nak translate macam mana. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Profesor Teknologi Dr. Marsilah binti Kamarudin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Melaka, yang mana beliau merupakan the only one Iron Lady as a Vice Chancellor ataupun Naib Chancellor in Malaysia. Orang pun banyak ketawa, jadi tuan-tuan dengar ni, apalah bahasa saya, iaitu kita hidup ni mesti bermasyarakat, mestilah berbakti, mestilah rajin, kalau tidak, susah. Jadi hidup ini mesti mendatangkan kesan. Takut-takut mati orang tak perasan. Kalau kita tak campur orang, tak campur masyarakat, tak tolong-menolong, kita mati orang pun tak tahu. Dah meninggal ke bila dia meninggal pun orang tak tahu. Tapi kalau kita rajin bercampur orang, kita beramal, berbakti, bila kita mati ramai orang datang. Bukan orang ramai solatkan jenazah kita. Itulah maksud dia. Hidup mesti mendatangkan kesan. Takut-takut mati orang tak perasan, kan? Dan sekali lagi tahniah, ada tulisan Jawa ni, ada tulisan dia. Macam mana India ada tulisan India, Cina ada tulisan Cina, kan? Jawa ni ada tulisan dia Ono Coroko Podo Joyono Sambung Makdul. Itu ABC dia. Itu ABC dia. Kan? Dia ada ABC dia. Tapi saya pun tak faham semua, kan? Makdul mungkin faham lah. Jadi kita dah kehilangan tulisan ni, kita tak naklah kehilangan bahasa pula. Sayang, kan? Sayang. Sekalilah serangkap pantun daripada saya. Kalau nak rakam boleh rakam, kalau nak video boleh video. Sebab pantun saya akan baca ni satu-satunya pantun yang ada dalam dunia yang saya cipta sendiri. Tak ada orang lainnya. Copyright by Rahmat Nariman, kan? Iaitu pantun Melayu dulu. Dayung perahu 7 haluan membawa tepung bersama rempah. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah. Dan pantun Jawanya, lungo meloko gowo rondo. Ojo lali karo anake. Yutem Bukit Nibong ora lah ado. Sampai mangsane ketemu meneh. Faham tak? Faham tak? Tak faham. Tak faham Google. Dan saya amat menyokong agar program ini dapat diteruskan lagi. Ini yang berlaku ni. Alhamdulillah. Universiti ni banyak profesor kat dalam tu. Segala ilmuwan ada dalam tu, betul tak? Yang kat depan saya ni bukan kaleng-kaleng semua ni. Dan semua mempunyai kepakaran, mempunyai segala macam kebolehan. Dan kebolehan. dia ada Remy daripada UK, kita ada daripada US, kita ada daripada macam-macam Europe, semua ada. Jadi pakar-pakar ni kita nak dia pulangkan balik kepada rakyat. Macam mana tadi contoh produk Griset tu, dapat bajet 30,000 beli mesin kan. Tapi dengan UTM tak perlu beli. Bajet tu kita matchingkan dengan UTM, padankan dengan UTM, UTM akan buat mesin tu untuk you all. Ini bapak dia, Prof. Ghazali. Program Kampung Angkat Madani UTM.